Tidak ada satu pun laporan polis yang mana SPR tangkap orang Bangladesh mengundi. Ini fakta. Masuk akal ke 40,000 orang Bangladesh boleh berdaftar sebagai pengundi? Jadi 40,000 ni macam mana dia dapat mendaftar sebagai pengundi? Kalau nak mendaftar, mestilah warga negara. Tak masuk akal langsung. Dia betul-betul mempersendakan JPN bagi warga negara kepada Bangladesh. Ini betul-betul lah kata orang buat fitnah, insult the intelligence rakyat Malaysia. Lepas tu kedua, 40,000 nak datang mengundi di mana? Nak mengundi setempat, letak di mana nama? Pertama, tak dapat mendaftar sebab mereka bukan warga negara. Kedua, katakanlah membuat pendaftaran palsu lah misalnya, nak bawa dengan kapal terbang mana sampai 40,000?